Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkongsian maklumat daripada Pejabat Penerangan Daerah Langkawi. Kerajaan Madani terus mengutamakan kebajikan rakyat sebalik krisis Asia Barat dan kesatuan ekonomi global ketika ini. Penyaluran subsidi secara berkesan dan efisien diteruskan bagi RON 95 pada harga RM99 per liter dengan kuota 200 liter sebulan untuk rakyat yang layak. Kata-kata ini bagi mengekang ketirifan dan pembajaran selain matlamat utamanya adalah menjaga kebajikan rakyat dan menjamin keutuhan ekonomi dan kewangan negara. Walaupun situasi semasa stabil, semua pihak diseru untuk terus berwaspada dan bersatu tenaga dengan kerajaan agar kita mampu mengharungi cabaran masa hadapan dengan lebih berdaya tahan. Perkongsian maklumat ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Langkawi. Sekian, terima kasih.